Ataupun kamu nak biarkan ada orang tu bebas saja sampai buat maksiat nanti akhirnya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Abang, apa kamu cakap ni? Kita sebagai mak ayah, setiap kata-kata kita tu pada anak-anak kita adalah satu doa, bang. Mana-mana Imam Hassan, suami saya yang saya kenal, yang sangat berhati-hati bila mengeluarkan kata-kata dia. Kenapa abang sanggup fikir sejauh tu apa dah jadi dengan abang ni? Kenapa abang dah tak percaya pada anak kita ke, bang? Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal maruah keluarga yang patut dijaga. Apabila ada yang meminang anak gadismu, bila kamu menyukai akhlak dan agamanya, kamu nikahkan lahir. Kalau tidak, kamu tidak lakukan, sama juga kamu menjadi fitnah di muka bumi ini dan menimbulkan kerusakan yang luas. Lelaki selalu tak faham apa yang perempuan nak dari dia. Hah? You tahu kan, kenapa kita berpisah dulu? Audrey, kenapa you tiba-tiba nak ungkit pasal hal lama? You dah ada life baru kan sekarang? You tak jawab soalan I lagi, Noah. Please answer me. Sebab I tak bahagikan you? Sebab you tak faham apa yang I nak. Audrey, just forget about it. Past is past. No point kalau kita nak ungkit benda yang dah lama. Masa dengan you dulu, I harapkan you tamatkan perhubungan kita dengan satu perkahwinan yang indah. Tapi I tak dapat benda tu dari you. Sampai I sedar, I tak boleh tunggu lagi. I kena cari kebahagiaan I sendiri. Tapi itulah, I pun tak dapat apa yang I nak. Aulia. Aulia. Ni aku call ambulans. Man, tak payah. Kita buat sendiri. Jom. Oh, okey, baik. Jom. Tak apa, yang lain buat kerja. Nanti saya datang balik. Buat yang patut. Ni depan-depan ni. Bagi kemas Maisa, boleh tak saya nak kenal dengan awak lebih rapat lagi? God.